Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini saya ingin tunjukkan kepada anda cara menggunakan MATLAB. Sebelum ini kita gunakan silab, tapi kali ini kita akan gunakan yang utama iaitu MATLAB. Jadi yang pertama, buka MATLAB dan kita ada 4 bahagian: Directory, Command Window, Workspace dan Command History. Yang kita perlukan, kita nak tengok hasil di Command Window ini. Okey, yang pertama seperti mana yang saya tunjuk pada silab yang lepas, yang kita type dulu edit. Okay, kita type edit dan dia akan keluar editor. Jadi di sinilah tempat kerja kita semua. Yang pertama, kita perlu type clear semicolon dan close all. Okay, ini penting bagi memastikan dia tidak memanggil ataupun tidak menggunakan nota yang lepas. Jadi bila anda cuba untuk tekan butang play ni tadi, ia akan menyuruh anda untuk save dan anda akan simpan data ini dan anda namakan contohnya sebagai percubaan. Okay, save. Maka barulah anda boleh lakukan gerak kerja seterusnya. Baik, hari ini suka untuk saya tunjukkan cara untuk buat graf. Okay, yang pertama kita ambil lah apa-apa, saya suka contohnya A, dan kita buat comma, bahasa Jermannya atau sebenarnya kurungan yang berpetak ini. Letakkanlah apa-apa contohnya lah jika anda ada kerja untuk buat graf dan sebagainya. Apa-apa value yang anda mahukan. Contohnya -2 dan value yang nilai yang seterusnya tidak perlu koma, terus saja menaik, hanya langkah. Contohnya saya lakukan begini, 0, 1, 2 dan tutup balik. Okey, ini contohnya lah adalah value nilai x saya, x axis saya. Contoh yang seterusnya, saya mahu nilai yang kedua, nilai y axis saya iaitu untuk b. Contohnya saya ambil lah negatif 4.1, 0 ataupun 2.5 ataupun 8.7 ataupun 15.8, bergantung kepada kerja anda. Jadi bagaimana cara untuk kita melakukan graf? Senang saja, hanya tulis plot. Okey, plot plot apa nilai x axis kita iaitu A, kemudian nilai nilai y axis kita iaitu B, dan yang seterusnya ini menarik iaitu pemilihan warna dan bentuk. Ini saya akan tunjukkan, saya akan terangkan kemudian. Okey, jadi bila anda telah lakukan ini, plot A ni bahagian pertama ni untuk x axis iaitu A yang telah kita type tadi, dan B adalah untuk y axis iaitu nilai-nilai yang kita telah type tadi, dan R ini bermakna red, warna merah, dan berbentuk minus, berbentuk tolak ni, simbol tolak. Kita tengok ya. Ini hasilnya. Nampak? Okey. Cuba apa kata kalau saya tukar kepada B. B ini bermaksud blue, yang tukar warna menjadi biru. Dan saya boleh juga buat berbentuk tambah sebagai contohnya lah. Dan anda boleh lihat hasilnya, tambah, tambah, tambah dan berwarna biru. Okey. Jadi belum habis lagi contohnya kita boleh melabelkan bahagian x axis kita ni apa value dia, y axis kita ni pun apa value dia. Jadi senang saja, x label kurungan dan x axis sebagai contohnya, dan titik apostrophe ini, kemudian y axis pun kita tulis y label. Kita tulis y axis sebagai contohnya. Okey, kita cuba play lagi sekali. Nampak? Ia akan keluar di sini x axis, y axis, apa yang telah kita tulis. Dan kita boleh juga tulis tajuk, iaitu title. Tajuk pada graf kita ni apa? Contohnya percubaan.
Dan kita play lagi sekali. Nampak di sini dia telah percubaan x axis kita dan y axis kita. Baik, ini adalah antara perkara asas sebenarnya. Sekali lagi, insyaAllah video yang akan datang kita akan belajar lebih mendalam lagi. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba.